Bila Khazanah baru-baru ni dia announce dia nak jual saham TNB, orang dah takut, kata mereka dah pokai ke tak ada duit kan. TNB kot ni aset negara, pasal apa nak jual? Semua orang duk bayar bil TNB, mana ada karan lain kan. Dan mereka nak jual sebanyak 1.39 bilion ringgit Malaysia. So orang panik, orang rasa adakah kerajaan tak ada duit untuk nak tampung kos sebab dah buat pelaburan rugi. So bila kita tengok balik, siapa yang memiliki TNB? So bukannya Khazanah Nasional first, yang first adalah KWSP. Kedua baru Khazanah Nasional. So macam mana mereka untung dari TNB? Dalam tempoh saham tu jatuh, dia still dapat dividen. Okay, itu satu angle. So sekarang saham TNB dah naik RM14. So dia kata ni dah untung, dia naklah tuai untung sikit. So dia tak jual semua pegangan, dia hanya jual 10% saja. Dan yang paling penting, kalau kita tengok jerung-jerung ni, jual beli saham tak kena cukai. So benda ni ramai orang boleh adopt kelebihan yang Malaysia ada, walaupun benda tu saham Malaysia, saham US. So ilmu ni lah kita ajar dalam webinar percuma niaga saham, cara buat duit macam Khazanah dan KWSP. Jual beli saham tak kena cukai.